Naik dah. Okay. Yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT kerana kita dapat bersama-sama pada malam ini, dan nak ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Ustaz kerana sudi meluangkan masa untuk sesi bual bicara topik kita pada malam ini. Jadi sebelum kita memulakan bicara, elok kiranya kalau saya dan rakan-rakan dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Humaidi bin Muhammad Zaki. Okay, saya pula Nur Kristina binti Muhammad Zaini. Saya pula Nurul Ain binti Muhammad Rosli. Okey, baiklah. Terima kasih kepada rakan-rakan, dan insya-Allah untuk malam ni molek kiranya kalau kita juga dapat berkenalan dengan tetamu jemputan kita, tetamu khas yang boleh saya cakap sangat hebatlah, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustaz Zuzali bin Arifin Elias Abu Bakar. Okay, berasal daripada Pulau Pinang, sudah berkahwin, dan sekarang sebagai guru di SK Sekolah Kebangsaan Bagan Comai, Batuas. Boleh kalau tukar dan nak tambah apa-apa lagi kan? Boleh Humaidi. Jadi terima kasih Ustaz atas pengenalan tadi. Jadi insya-Allah untuk pengetahuan semua, sesi bual bicara tokoh ini dijalankan bagi mendapatkan pandangan dan perkongsian berkaitan dengan tajuk khas yang kita bawakan, iaitu akhlak teras pendidikan menelusuri qudwah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membina generasi berjiwa insani. Diharapkan melalui sesi ini kita dapat memahami dengan lebih mendalam tentang peranan akhlak dalam pendidikan, serta bagaimana kita dapat meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan seharian dan proses pengajaran terutamanya, insya-Allah. Jadi kita bergerak ke soalan. Sebelum tu saya ingin mendapatkan pandangan Ustaz berkaitan kepentingan akhlak dalam sistem pendidikan masa kini. Hal ini kerana kita dapat melihat pelbagai isu keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar yang semakin membimbangkan, seperti kurangnya rasa hormat, gejala buli serta pengaruh negatif media sosial. Justru aspek pembinaan akhlak dilihat semakin penting dalam melahirkan generasi yang seimbang dari segi intelek dan juga sasiah. Jadi pada pandangan Ustaz, mengapakah akhlak perlu dijadikan teras dalam sistem pendidikan hari ini? Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Humaidi yang tanya soalan tadi. Baik, yang pertama sekali kita back to basic lah, balik kepada asas. Sebagai seorang Islam, sebenarnya kita tak boleh nak lari daripada Al-Quran dan hadis yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyebut tentang konsep pendidikan dan akhlak ni, tidak kita kena ambil contoh yang ada di hadapan kita melalui Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. So kalau Ustaz mengambil pendekatan pembelajaran ataupun kita kata
pembelajaran lah di antara Nabi SAW dan Sayyidina Jibril alaihissalam pada proses yang pertama. Kalau kita melihat pada proses yang pertama bagaimana seorang guru yang muridnya tidak mengenalinya kemudian bertemu kerana disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu proses pembelajaran yang berlaku kepada Nabi kita yang seorang ummi, Nabi yang buta huruf, tidak boleh membaca, tidak boleh menulis, tidak boleh mengira, Nabi kita Muhammad SAW, sampailah kepada akhir hayat baginda. Nanti kita kalau sempat kita akan share bagaimana itu berlaku kepada Nabi SAW. Baik, Ustaz nak cerita kata pendekatan yang dilakukan oleh Jibril apabila Jibril mendapat arahan daripada Allah untuk mengajar kepada Nabi kita ilmu. Maka yang pertama adab satu orang guru dengan murid. Nanti kita akan tengok kepada adab murid dengan guru ataupun akhlak murid dengan guru. Maka yang lebih terkenal ialah hadis berkaitan dengan apabila Jibril alaihi salam dia menyerupai seorang laki-laki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok bagaimana akhlak yang ditampilkan oleh Jibril. Walaupun sebenarnya Jibril adalah guru kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa di Gua Hira dan sehinggalah tempoh 23 tahun tempoh wahyu turun kepada Nabi. Tetapi dalam proses pembelajaran maka Jibril alaihi salam bertemu dengan Nabi ketika Nabi bersama dengan para sahabat menceritakan tentang hadis iman, Islam, iman dan ihsan itu kan. Semua kita tahulah, biasalah. Cuma Ustaz nak cerita proses yang menunjukkan seorang anak murid apabila dia turun daripada kenderaan dia, daripada kuda dia, dia menghampiri Nabi SAW, lalu diletakkan kedua lutut dia bertemu dengan lutut Nabi, lalu diletak dua tapak tangannya di atas paha Nabi SAW, lalu dibertanyakan kepada Nabi tentang soalan-soalan. Walaupun kita balik kepada cerita saya tadi, Jibril adalah merupakan guru, tetapi untuk menunjukkan satu contoh kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain bagaimana tentang makna Islam, iman dan ihsan itu, maka Jibril tampil kepada Nabi SAW sebagai seorang yang sangat berakhlak. Sangat berakhlak. Kemudian kalau kita melihat dari segi perjalanan Jibril ataupun dalam metodologi pembelajaran ataupun pengajaran Jibril kepada Nabi SAW, dia datang dengan pakaian yang bersih, dengan pakaian menutup aurat, kemudian menghampiri Nabi. Dan kata Sayyidina Umar yang terkenal dalam riwayat ini menceritakan bagaimana Jibril itu dalam keadaan rupa yang sangat kemah, bersih, tampan, datang jumpa Nabi dengan cara yang sangat hormat, duduk berhampiran dengan Nabi, kemudiannya bertanya Nabi dengan soalan yang baik, kemudiannya menjawab persoalan yang juga ditanya oleh Nabi. Itu antara contoh yang awal kita boleh ambil sebagai satu indikator bahawasanya akhlak memainkan peranan penting, dan akhlak ini sangat penting khususnya bagi penuntut ilmu. Jadi itu contoh awal yang kita dapat lihat bagaimana proses pendidikan yang berlaku di zaman Nabi SAW, dan proses itu berulang-ulang sehinggalah wafatnya Nabi SAW 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. So berbalik kepada soalan yang ditanya oleh Humaidi, apakah aspek akhlak itu penting kepada institusi pendidikan? Jawapan dia sangat penting. Sangat penting kerana nanti kita akan tengok contoh macam kalau Ustaz sebutlah suasana hari ini, kebanyakan guru hanya boleh menjadi sebagai seorang mudaris yang menyampaikan ilmu. Tetapi amat sukar hari ini guru-guru untuk menjadi seorang yang muallim dan juga murabbi, jauh sekali lah. Muallim ni maknanya sebahagian daripada pelajar-pelajar kita apabila telah dididik, dia boleh menjadi seorang yang alim. Daripada proses mudaris ini, mengajar, maka jadilah muallim, pelajar itu jadi ilmu, beramal dan sebagainya, jadi seorang yang sangat cerdik, pandai dan sebagainya. Tetapi proses untuk menjadikan sempurnanya murid itu perlu pada proses menjadikan murid itu sebagai guru itu sebagai murabbi. Dan di peringkat murabbi itu, murid itu bukan sahaja belajar
murid itu menjadi orang yang alim, mengetahui, dan juga murid itu menjadi seorang murabbi, hasil daripada didikan. Jadi murabbi itu, anak murid itu dapat menjadi seorang insan yang berilmu, beramal dan berakhlak. Wallahu a'lam. Okey, baiklah. Terima kasih Ustaz atas soalan ataupun jawapanlah untuk soalan yang pertama tadi. Jadi saya dapat rumuskan adalah akhlak ni perlu dijadikan trust lah dalam sistem pendidikan kita, kerana dia sangat penting untuk kita nak bentuk seseorang individu ataupun pelajar itu sendiri. Jadi seterusnya. Okey, baiklah Ustaz. Saya akan teruskan dengan soalan saya yang kedua lah. Tapi sebelum tu saya nak tanyalah pandangan Ustaz tentang keseimbangan lah antara pencapaian akademik dan juga pembinaan akhlak. Yang mana kita tahu zaman sekarang ni kita hanya menumpukan kepada pencapaian peperiksaan yang cemerlang tu. Tapi kita lupa tentang pembinaan sasiah ataupun nilai murni. Tu yang kita katakan yang perlu diberikan penekanan. Jadi macam keadaan ni kita bimbang lah. Dia memberi kesan terhadap pembentukan pribadi pelajar secara menyeluruh. Jadi saya nak minta pandangan Ustaz lah. Apa kesan jika pendidikan zaman sekarang ni kan dia hanya menekankan akademik je tanpa kita katakan tanpa pembinaan akhlak? Baik, terima kasih kepada Ukhti Nur Kristina yang bertanya soalan tadi. Baik, sebelum Ustaz menjawab soalan yang ditanya oleh saudari Kristina tadi ni, Ustaz nak sebut juga sebenarnya tadi dalam soalan yang pertama ditanya oleh sahabat kita Humaidi tadi ni, proses pembelajaran itu sebenarnya sudah pun diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril alaihi salam, iaitu melalui ayat yang pertama. Ayat yang pertama iaitu yang diturunkan di Gua Hira di Jabal Nur, iaitu surah Al-Alaq, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ayat itu Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. So key di situ ialah Allah yang pertama, Allah suruh kita menuntut ilmu. Betul Jadi Allah Taala suruh kita menuntut ilmu. So bagaimana cara kita menuntut ilmu? Kata Allah, di antara cara menuntut ilmu zaman itulah, sesuai lah dengan zaman tu. Zaman kita ni cara menuntut ilmu ni mungkin dah berbeza-beza kan. Tetapi zaman Nabi SAW, cara menuntut ilmu ketika itu ialah dengan ikra, membaca. Maknanya proses membaca itu menjadikan seseorang itu berilmu. Baik, berbalik kepada soalan tadi, apakah penting untuk seorang pelajar ataupun penuntut itu bukan sahaja menguasai dalam bidang akademik, bahkan dia juga mendapat ataupun mempunyai akhlak yang baik ataupun akhlak yang mulia dan sebagainya. Maka kita balik kepada hadis Nabi SAW, di mana kata Nabi SAW, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi SAW, aku diutuskan liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maksudnya masyarakat Arab ketika itu sudah mempunyai akhlak. Masyarakat Arab juga sudah ada ilmu. Sebabkan kita tengok kalau sejarah umat Islam, bagaimana dalam peperangan Badar, Ustaz ambil satu contoh dalam peperangan Badar. Cerita tu panjang, cuma Ustaz nak ringkas poin itu kepada Kristina. Apabila ditawan 70 orang tentera Badar itu, Nabi bertanya kepada beberapa orang sahabat. Tapi Ustaz tak mau fokus kepada sahabat-sahabat yang lain lah. Ustaz nak fokus kepada jawapan yang diberi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di mana Nabi bertanya apa yang patut kita lakukan kepada 70 orang tawanan musyrikin Mekah yang ditawan dalam perang Badar. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, oleh kerana umat Islam ketika itu sangat minima yang boleh membaca, menulis, mengira, maka Sayyidina Abu Bakar mencadangkan kepada Nabi supaya Nabi melepaskan tawanan-tawanan yang ditawan oleh orang Islam itu dengan cara ialah mereka perlu mengajar sehingga umat Islam pandai 3M tadi, membaca, menulis, mengira.
So beberapa poin yang Ustaz sebut tadi. Yang pertama, perlunya keseimbangan di antara ilmu dan juga akhlak. Sebab tadi Nabi menyebut dalam hadis itu dengan jelas, iaitu Nabi ini sebenarnya diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Kerana basic akhlak itu Allah Ta'ala cipta manusia, semua orang ada akhlak. Cuma akhlak itu adalah sama ada baik ataupun buruk, yang belum sempurna kepada yang lebih sempurna. Sebab itu proses pendidikan yang dilakukan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat Nabi, dan kita boleh ambil contoh-contoh yang berlaku itu kepada kita yang ada di tahun 2026 ni, ialah proses pendidikan itu dia perlu mengimbangkan antara kedua-duanya, iaitu dari segi akademik dan juga dari segi akhlak. Sebab itu Nabi melahirkan sahabat-sahabat yang baik. Kesan dia hari ini pun umat Islam, hasil daripada kita mengkaji tentang akhlak Nabi SAW, maka kita bukan setakat sahaja memenuhi tuntutan akal. Sebagai contoh, Ustaz kata dari segi akal kita menerima seseorang yang minum berdiri itu tidak baik. Walaupun barat kata minum berdiri ke minum duduk sama je, tetapi akal kita yang normal ni melihat seseorang yang minum berdiri itu agak kurang baik. Maka dari segi sains, mengata juga kepada kita, minum dalam keadaan berdiri itu menyebabkan proses pengaliran air ke tubuh badan itu secara direct. Tidak ada tapisan melalui usus perut dan sebagainya, maka ianya menjejaskan kesihatan. So daripada sebab kita meneliti akhlak yang diajar oleh Nabi SAW, maka secara ilmiahnya kita mendapat ilmu sains dan manfaat daripada ilmu yang diajar oleh Nabi. So gabungan yang penting antara kedua-dua perkara tersebut ialah ada kombinasi yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu dan mempunyai akhlak yang baik. So ada makna-makna yang lain, sebagai contoh ialah seorang yang mempunyai akhlak yang baik dalam proses pembelajaran ni, kalau dari segi Islam, ianya mendapat keberkatan. Dia mendapat keberkatan. So kita nilai dari segi barat tu mungkin berbeza lah, tapi dari segi agama kita ni pentingnya akhlak diimbangi dengan akademik. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz atas jawapan yang diberikan. Jadi bila Ustaz bagi kat saya jawapan tu, adalah satu riwayat At-Tirmizi ni saya pernah baca, yang dia cakap mukmin yang paling sempurna tu adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Sebab kalau kita katakan kalaulah individu tu hanya fokus pada akademik semata-mata tanpa dia buat tanpa disertai dengan pembinaan akhlak, mungkin benda ni akan menjejaskan juga bukan individu, malah masyarakat dan juga kita kata dalam pembangunan negara kita. Jadi macam Ustaz kata tu, perlu seimbang antara pencapaian akademik dengan pembinaan akhlak, supaya kita ni dapatlah lahir insan yang berilmu, beradab dan juga berintegriti. Baik. Baik Ustaz, saya teruskan dengan soalan yang kedua. Tadi Ustaz ada cakap Ustaz akan terangkan contoh-contoh akhlak Nabi Muhammad SAW dalam proses pengajaran dan pembelajaran kan. Jadi pada soalan ini saya ingin meneliti pandangan Ustaz mengenai akhlak guru melalui proses pengajaran dan pembelajaran, kerana kita dapat lihat seorang guru ini adalah paling hampir dengan murid di sekolah, dan mereka juga berpengaruh dalam membentuk tingkah laku serta nilai diri murid-murid. Jadi bagaimana guru ni boleh mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Baik, terima kasih kepada Nurul Ain. Baik, sebelum daripada Ustaz menjawab soalan daripada Ufti Nurul Ain ni, saya nak balik kepada ayat yang selalu kita baca, iaitu kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala,
pada batang tubuh Nabi SAW itu adalah contoh tauladan ataupun suri tauladan yang terbaik. So Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu kepada kita bahwasanya tidak ada yang lebih baik akhlaknya melainkan pada diri Nabi SAW. Maknanya Nabi adalah satu batang tubuh yang terbaik akhlak dia. Sama ada akhlak dia dengan manusia, akhlak dia dengan Tuhan. Baik, dalam ilmu Islam, maka kita ada satu ilmu disebut dengan nama ilmu tasawuf, ataupun juga boleh disebut dengan ilmu laduni, ataupun adalah beberapa nama lain lah bagi ilmu tasawuf, ilmu hati dan sebagainya. Maka diajarkan kepada kita tentang satu kalimah ataupun satu teori yang disebut sebagai ihsan. Di mana dalam teori ihsan ini Nabi SAW mengajar kepada kita melalui hadis Nabi SAW, kamu melakukan sesuatu seumpama Allah melihat kamu, ataupun kamu melihat Allah SWT, ataupun kamu merasa Allah Ta'ala melihat kamu. Maka dalam elemen ihsan ini sangat penting kepada kita, ka'annaka tarah tu, sebagaimana kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala walaupun Allah tidak dapat dilihat, kamu merasai seolah-olah Allah melihat. Maka di sana ada elemen yang mengajar kepada kita bahawasanya akhlak ini adalah satu benda yang seseorang itu akan menjadi baik kerana dia memahami dan mengetahui bahawa kalau dia tidak melihat Allah sekalipun, Allah tetap melihat dia. Jadi dia akan sentiasa berada dalam akhlak yang paling baik sebab dia yakin walaupun tidak ada manusia melihat dia, tidak ada orang yang melihat dia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap melihat dia. Baik, balik kepada soalan yang diajukan oleh saudari Nurul Ain tadi ni, bagaimana peranan cikgu sebagai seorang pendidik. Kalau kita cakap tentang teori pendidikan ni, zaman kita tahun 2006 memang berbezalah, terutama zaman ustaz kecil-kecil dulu, dan ustaz rasa Nurul Ain, Kristina dan Humaidi juga mungkin tak merasai kot zaman pendidikan zaman ustaz. Zaman ustaz ni boleh ustaz katakan guru-guru ni ada tiga perkara tersebut yang ustaz sebut di awal tadi. Yang pertama, guru itu adalah mudaris, orang yang menyampaikan darsu, ilmu ataupun pengajaran. Di zaman itu juga guru adalah seorang muallim. Maknanya guru-guru ni dia mengajar murid itu sehingga seboleh-bolehnya murid itu jadi pandai. Okey. Dan sampai tahap yang ketiga, guru itu bukan setakat mengajar, bukan setakat memberi ilmu sehingga murid itu pandai, tetapi peranan guru itu juga sebagai murabbi, membentuk murid itu supaya bukan sahaja ada ilmu, tetapi peranan guru itu juga mendidik dan mentakdib, menjadikan murid itu sebagai seorang yang sangat beradab, ada ilmu, ada adab, dan tiga benda itu ada pada guru yang dulu. Tetapi sifat itu mungkin tidak ada pada guru hari ini. Sebab apa? Proses untuk memastikan seorang anak murid itu mencapai tahap sebagai anak murid yang mendapat pendidikan daripada seorang muallim sangat sukar. Sebab apa? Sebab anak murid hari ini tak macam dulu, tak boleh jentik, tak boleh sentuh, tak boleh marah. Kalau marah pun dah boleh komplain di sispa, mak ayah boleh komplain, boleh buat report polis, guru marah anak saya. Jadi proses tu tak berlaku. Untuk menjadikan seorang itu muallim, dan kesan daripada seorang guru yang menjadi murabbi itu sangat sukar. Kerana guru dulu-dulu dia bukan setakat mendidik dengan mulut, dengan tangan, bahkan dia menjadi contoh teladan yang baik kepada kita. Contoh teladan yang baik ni makna guru dulu mengajar memang kita tak boleh nak nafilah, memang ikhlas lah kan. Dia sanggup buat apa saja. Sama juga dengan guru hari ni, cuma guru hari ni dia terhad. Dia tak boleh lah sampai nak pastikan murid itu berjaya dengan rotan, marah dan sebagainya, kerana suasana yang berbeza, suasana hari yang berbeza. Kemudian balik kepada proses untuk menjadikan seseorang itu sebagai guru yang mengambil contoh Nabi SAW sebagai yang kita sebut sebagai qudwatul hasanah tadi, sebagai contoh ikutan ni, maka tidak dapat tidak seorang guru
mestilah mengambil contoh teladan daripada Nabi SAW sendiri. Bagaimana cara Nabi membentuk anak, macam mana proses Nabi SAW membentuk keluarga, bagaimana cara Nabi SAW membentuk masyarakat, sahabat dan sebagainya. Contoh saya ambil benda yang mudah, sebagaimana soalan yang disebut tadi, iaitu kita tengok contoh proses pendidikan anak-anak. Kalau kita baca satu buku yang ditulis oleh almarhum Dr. Abdullah Nasir Ulwan, dia sebut di antara cara ataupun metodologi Nabi mengajar anak-anak Nabi, maka kata dia proses daripada zero, umur lahir sampai umur 7 tahun, ini adalah proses untuk memberi kasih sayang, mawaddah, memberi kasih sayang, bermanja. Kemudian proses 7 hingga 14 tahun adalah proses takdib, proses mengajar, menegur, membentuk. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut apa? Fadribu. Apabila anak kamu telah sampai umur 10 tahun, dia tak mau semayang, dia tak mau puasa, fadribu. Maka hendaklah dipukul mereka. Pukul itu bukanlah untuk mencederakan, tetapi pukul itu sekadar untuk memberi takut, memberi ingat dan mengajar. Sampai proses 14 tahun. Kemudian proses 14 sampai 21 tahun, Nabi mengajar kepada sahabat, mengajar kepada anak-anak Nabi, proses itu ialah proses berkawan. Menjadikan anak itu sebagai seorang sahabat, tempat mengadu, tempat berkongsi, berkongsi, kita panggil berkongsi cakap, berkongsi berhibur, maksudnya tempat dia berhibur, tempat dia bercakap, tempat dia meluah perasaan. Ini tiga proses umur yang diajar oleh Nabi. Dan sebab itu sangat penting untuk seorang guru menjadikan Nabi SAW sebagai role model, sebagai qudwah hasanah sebelum dia melangkah ke medan ataupun ke sekolah untuk mendidik anak-anak pelajar yang berada di sekolah. Wallahu a'lam. Okey, baiklah Ustaz. Terima kasih. Dapat dirumuskan daripada jawapan Ustaz tadi, benarlah apa yang dikatakan Ustaz. Sepatutnya guru ini perlulah mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW melalui pelbagai aspek. Macam Ustaz cakap tadi, kita boleh tengok daripada didikan anak-anak Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi seterusnya kita akan teruskan dengan soalan yang keempat, iaitu dia maklum Ustaz bahawa akhlak merupakan asas penting dalam pembentukan seseorang individu. Dalam kalangan murid di tingkat sekolah. Dalam konteks mereka bersini, kemampuan murid bukan sahaja tertumpu pada pencapaian akademik, tetapi turut melibatkan aspek emosi dan sosial yang seimbang. Sehubungan dengan itu, tak apa, Ustaz masih sama soalan dia. Okey, dia nak tanya Ustaz lah soalan yang keempat ni, secara Ustaz boleh terangkanlah macam mana kita katakan akhlak ni akhlak ni boleh mempengaruhi lah pengembangan emosi dan juga sosial murid. Baik, terima kasih kepada Kristina. Okay, baik. Yang pertama kita kata akhlak ini, bila kita kata akhlak, bila kita sebut akhlak, dia adalah cerminan kepada emosi. Betul Kristina? Maksudnya apa yang ada dalam diri kita, itulah yang kita cerminkan. Jadi apa yang ada pada diri Rasulullah, itulah yang tergambar. Sebab tu kalau Kristina, Ain dengan Humaidi nak tengok satu konsep buku yang dikarang oleh Al-Imam Tirmizi. Dia karang kitab, dia ambil ciri-ciri yang ada pada Nabi SAW, maka dia buat satu buku, dia himpunkan tentang segala sifat yang ada pada Nabi, dia panggil kitab itu sebagai Syama'il Muhammadiyah. So dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu, bagaimana kita melihat kepada contoh-contoh yang diberi oleh para ulama tentang Nabi. Nabi apabila menyentuh soal peribadi dia marah,
tapi tidaklah begitu marah, melainkan apabila disentuh berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Tuhan dan sebagainya. So apa yang Ustaz nak cerita di sini ialah akhlak ini ataupun emosi ini menggambarkan apa yang ada dalam hati kita. So kalau kita mendapat so kita orang agama ni memang sudah tentulah satu orang yang memahami agama, maka dia lebih mencerminkan apa yang agama ajak kepada dia. Itu contoh yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi apabila satu orang itu dia menjadi orang yang berakhlak, secara automatik dia menzahirkan apa yang ada dalam hati dia. Boleh faham tak? So apa yang ada dalam hati kita, kita orang yang tenang, kita orang yang percaya pada Tuhan, maka secara automatik emosi kita tenang. Berbeza dengan orang yang tidak ada keyakinan, tidak percaya kepada Tuhan, maka emosi dia apabila berlaku satu ujian, satu musibah, maka dia react kepada dia punya emosi tadi dengan cara bunuh diri. Kan? Hari ini kita tengok kes bunuh diri, anak bunuh ibu, banyak. Sebab apa? Sebab dia ialah dia react kepada apa yang ada pada dalam diri dia. So kalau dalam diri dia itu tidak dipenuhi dengan agama, maka agama itu jugalah yang akan mencerminkan akhlak kepada murid-murid kita. So sangat penting kepada guru hari ini membentuk akhlak di kalangan murid-murid dia untuk memastikan ilmu yang bersifat akhlak tadi membentuk emosi yang baik kepada murid dia. Contoh, mustahil satu orang akan melakukan sesuatu perkara yang baik kepada binatang. Contohnya, sedangkan dia tidak ada tidak ada ilmu berkaitan dengan sifat ihsan. Sedangkan agama mengajarkan sifat ihsan. Ihsan pada binatang, ihsan pada manusia. Kalau kepada haiwan pun diajar sifat ihsan, maka kepada manusia sudah tentulah. Sebab manusia bukan sekadar ada akal, tapi manusia ada nafsu. Jadi pentingnya penerapan akhlak ini kepada murid-murid, kerana dengan ilmu berkaitan dengan akhlak itulah yang akan menzahirkan emosi pelajar yang lebih stabil. Itu yang main sifat empati, tanggungjawab, kan. Ustaz ambil satu contoh hari ini. Contoh kita kata kita tengok kita sedang mandu. Masa kita mandu tu kita tengok ada satu orang ambil bungkusan air yang ada dalam kereta dia buang ke tingkap. So apa yang kita faham dari segi perbuatan daripada perbuatan orang yang ada depan kita? Yang pertama, tentu persoalan dia, kita akan spontan keluar pada mulut kita, cikgu dia tak ajak dia ke? Betul tak? Ataupun mak dia dengan ayah dia tak ajak dia ke? Sebab apa dia boleh baling punting rokok ataupun makanan yang ada dalam kereta tu di luar kereta. Itu contoh kita react kepada apa yang berlaku. Jadi berbalik kepada soalan yang disebut oleh Kristina dan Ain tadi ni, maka akhlak juga membentuk empati dan kepekaan sosial bagi seorang murid. Apabila murid itu dididik dengan nilai ihsan yang Ustaz sebut di awal tadi, sebab itu kaitan dengan agama Islam ialah sifat ihsan tadi. Maksudnya hubungan antara dia dengan ketuhanan itu perlu ada. Hubungan dia dengan ketuhanan itu ataupun dengan agama itu perlu ada. Barulah dia melahirkan emosi yang stabil, akhlak yang baik dan sebagainya. Dari sudut sosial, dengan sebab adanya akhlak ni, maka dia dapat berhubung dengan masyarakat dengan baik. Kalau dia tidak ada nilai tambah dari segi akhlak dia dengan masyarakat, maka dia tidak akan boleh berhadapan dengan masyarakat. Begitu juga dengan diri sendiri, kalau bukan dengan masyarakat pun dengan diri sendiri. Hari ini kita tengok, maaf sebutlah, mungkin kita kata ada isu-isu halusinasi dan sebagainya, tapi kita dapat melihat, kalau ustaz lah, daripada ustaz kecil sampai besar, fenomena tahun kebelakangan ni, 2-3 tahun kebelakangan ni, sangat banyak orang yang bunuh diri. Dulu kalau kita kata bunuh diri ni Cina, India, tapi hari ini orang Islam itu, orang Melayu kita tak kurang banyaknya yang tertekan dengan emosi, kemudian ambil sikap untuk bunuh diri. So sebagai rumusan daripada yang tadi ni, pentingnya kita yang pertama untuk ambil
ambil apa ni kita kata, ambil contoh yang ada pada Nabi, ambil apa ni, ilmu yang ada dalam Quran adalah hadis SAW, supaya kita bukan sahaja ada ilmu tetapi mempunyai akhlak yang baik, dan dengan sebab ada ilmu, ada akhlak yang baik itulah juga mengawal emosi yang ada di dalam diri kita. Wallahu a'lam. Baiklah, maafkan saya Ustaz tadi. Jadi saya membuat kesimpulan, akhlak ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan emosi dan sosial murid dan kita sendirilah sememangnya dalam membentuk cara mereka bertindak, mengurus perasaan dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan kita dapat melihat contoh-contoh akhlak Rasulullah sebentar tadi, murid ni dapat berkembang dengan menjadi individu yang seimbang dari segi emosinya, matang untuk berfikir apa yang perlu buat dalam hubungan sosial dan mampu menyumbang kepada persekitaran yang positif. Jadi kita teruskan dengan soalan yang terakhir Ustaz. Dipersilakan Christina. Baiklah Ustaz. Setelah Ustaz menjawab 4 soalan berkaitan dengan akhlak, jadi saya nak tanya Ustaz lah, apa harapan Ustaz terhadap generasi muda dalam menghayati akhlak Rasulullah SAW? Mungkin Ustaz boleh bagi sepatah 2 kata sebelum kita mengakhiri dah sesi temu bual kita pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Christina atas soalan tu. Baik, harapan Ustaz, sebenarnya bagi Ustaz lah, kita hari ini terlalu banyak hidup dengan dengan telefon lah kot kan, dengan internetnya dan sebagainya. Mungkin masa kita dalam hidup berkeluarga kurang, kemudian kita nak ambil contoh kita tak ada walaupun zaman kita ni nak cari contoh tentang Nabi tu di hujung tangan je, tapi kebanyakan kita menghabiskan masa dengan cara yang berbeza lah. Hari ni kalau anak lebih banyak belajar tentang adab tu mungkin bukan dengan ibu bapa, tapi mungkin dalam telefon kan, sebab banyak masa dengan telefon. Jadi harapan Ustaz kepada generasi hari ini ialah balik back to basic lah. Maknanya kita kena kurang sikit kita punya sosial kita dengan telefon ni, kembali kepada basic kita balik, iaitu kalau di sekolah kita dengan guru. Walaupun kita ada teknologi di sekolah, tidak nak bentuk akhlak yang baik ni mesti dengan didikan direct kepada guru, dengan guru, melalui guru. Kalau di rumah, direct dengan mak ayah. Kalau di luar, bersama dengan masyarakat. Jadi masalah kita sekarang ni, belajar pun dengan telefon, family pun dengan telefon, sekolah pun dengan telefon juga. So kita tidak, apa kita panggil kita tidak balik kepada asal kejadian kita. So untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada pada hari ini, yang pertama kena balik kepada agama. Kemudian kena balik kepada sistem pendidikan yang, kalau Ustaz suka zaman Ustaz dululah. Maknanya kita bukanlah mendera, tapi kita boleh mendidik tanpa terikat dengan apa-apa undang-undang. Hari ini terlalu banyak kaitan dengan undang-undang menyebabkan guru ni pun takut nak ajak bagi pandai sangat-sangat pun lagi kata menekan budak pula kan. Jadi serba-serbi takut sebab kita dikelilingi, dikepung dengan macam-macam lah kan. So mudah-mudahan dengan kita balik kepada mencontohi akhlak Nabi SAW ni, menjadikan anak-anak murid kita di peringkat sekolah, menjadikan guru itu sebagai contoh, dan guru itu perlu menjadikan Nabi SAW sebagai contoh. Maka kesinambungan itu akan berlaku lah. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Jadi itulah, saya pun setuju dengan harapan Ustaz, mana generasi muda ni perlulah menghayati dan mencontohilah akhlak Rasulullah ni dalam kehidupan seharian. Bukan sahaja daripada aspek ibadah, mungkin daripada merakumi nilai-nilai macam kejujuran, kesabaran dan tanggungjawab lah dalam setiap tindakan. Ada satu riwayat Al-Tirmizi ni yang mengatakan bahawa bertakwalah kepada Allah di mana kamu berada. Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan dan bergaullah dengan manusia yang berakhlak mulia.
Itulah saya daripada rumusan yang dapat saya buatlah daripada harapan dan jawapan Ustaz tadi. Okey, baiklah, sudah pun menjawab kesemua soalan yang telah diajukan kepada Ustaz sebentar tadi. Jadi kalau kita dapat rumuskan sebagai penutup yang terakhirlah pembentukan akhlak ni kalau kita nak tengok berasaskan contoh teladan oleh Nabi Muhammad SAW, amat pentinglah untuk kita nak melahirkan generasi yang berjiwa insani yang berintegriti tinggi. Jadi oleh itu kalau kita tengok secara dasarnya semua pihak khususnya warga pendidik dan ibu bapa tu perlu berganding bahu dalam kita ni nak membimbing anak-anak murid, iaitu para pelajar lah, agar mereka ni sentiasa menjadikan akhlak baginda Nabi ni sebagai panduan hidup demi kesejahteraan diri mereka, masyarakat dan juga dapat membantu pembangunan negara kita, insya-Allah. Jadi saya rasa untuk bual bicara tokoh berakhir dengan sesi penutup saya sebentar tadi. Jadi nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz sudi meluangkan masa bersama kami dan dapat menjawab soalan dengan baiklah, dan kami pun menerima pelbagai input dan maklumat daripada Ustaz. Jadi terima kasih Ustaz lagi sekali. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.